Nak tanam semula sawit tapi tak ada modal? Jom mohon insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit. Cepat lulus, tanpa cagaran dan tanpa penjamin. Tag kawan pekebun sawit anda supaya mereka tahu. Insentif dengan komponen 50% geran dan 50% pembiayaan ni diwujudkan untuk ringankan beban pekebun kecil sawit tanam semula sawit yang berkualiti lepas dah tebang sawit tua dan sawit yang tak produktif. Untuk pekebun Semenanjung, anda boleh dapatkan pembiayaan sebanyak RM14,000 per hektar. Manakala pekebun Sabah dan Sarawak akan dapat RM18,000 per hektar. Yang menariknya, anda hanya perlu bayar balik 50% je daripada jumlah dana yang diterima termasuk faedah 2% setahun selama 12 tahun. Untuk mohon, anda mestilah warga negara Malaysia berumur 18 hingga 69 tahun. Kalau berumur 70 tahun ke atas, kena join loan dengan anak, suami atau isteri. Pekebun sawit kecil persendirian yang ada tanah sawit tak lebih 10 hektar, had minimum keluasan yang boleh lulus adalah 6.5 hektar sahaja. Tanaman sawit berusia 25 tahun dan ke atas atau sawit dah tak produktif dan banyak lagi. Boleh pause untuk baca lama sikit. Anda boleh mohon insentif ni dekat cawangan MPOB atau Agrobank terdekat. Pastikan anda sediakan dokumen macam borang permohonan yang lengkap diisi dan ditandatangan, salinan kad pengenalan, salinan lesen MPOB, salinan dokumen pemilikan tanah. Kalau tak ada geran tanah, kena ada surat pengesahan rasmi daripada kerajaan negeri atau jabatan berkaitan. Follow 1.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.